Tarbiyah kan, tarbiyah dekat hidup ni, dia cukup kalau kita sekadar nak mengalami KRS ni. Lepas KRS ni dia merangkumi banyak benda. Contohnya perkemahan tadi, membangunkan kemah, bekerjasama, nak disiplinkan diri. Kalau kita dah separuh askar, kena panjat ni, kena lompat tu, kena merangkak bawah benda tajam-tajam. So dekat obstacle juga, kita orang belajar nak kuatkan fizikal kita orang, kuatkan stamina kita orang, dan belajar benda baru lah, macam monkey bar tu kita orang naik. Yang kita nak buat tu kita takut nak cuba. Jadi bila kita orang dah lalui obstacle tu, sebenarnya kita boleh je, mampu je nak buat something tu. Nak pengalaman, nak praktikal, baik buat macam dekat KRS. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam kumpulan, so dia merapatkan hubungan antara kami semua. Itu aktiviti sama-sama, itulah tarbiyah dia yang ada. Waktu kita solat sama-sama, waktu kita tidur sama-sama, qiyam, tu dia punya tarbiyah dia lah. Tarbiyah ni banyak lah. KRS ni juga mengajar kita orang untuk bekerjasama, tak mudah putus asa dan macam-macam lagi. So macam saya rasa macam program kali ni pun berguna untuk orang-orang yang akan datang dan seterusnya.